Okay, so kali ni trip bersama 3 orang. Kita akan pergi ke Thailand. Jadi direct flight KLIA 2, kita akan pergi direct terus ke Chiang Mai. So kita akan tidur sana 1 malam, and then the next day kita akan naik train dari Chiang Mai ke Bangkok. So akan take around 12 ke 14 minit 12 ke 14 jam untuk sampai ke Bangkok. Dan kita akan tidur 1 malam. The next day kita akan naik bus. Kita akan direct dari Bangkok terus ke Suratani. Kenapa Suratani? Saja nak explore around the area. Tidur 1 malam. The next day kita akan naik bus kita ke Hat Yai. And then Hat Yai tidur 1 malam. Esoknya kita akan terus naik bus dari Hat Yai ke TBS. Jadi itu je. Hope so kita punya trip kali ni the best. So kita bersama Hasan Amin, IT background. Biasa je. And then kita ada Bat. Ni. Ini Bat. Comel yang dia. Dia single. Jangan macam ni. Yang penting dia single. Sekejap. Kau tak single ke? Single. Oh. But not available. Not available. Okay. Nampak busy je.